Ha? Pasal Hamzah? Hamzah punya. Hamzah, tinggalkan nak yang lain. Ya, boleh. Boleh. Terus tu. Perkembangan yang berlaku dalam Bersatu pada hari ini, khususnya pemecatan Datuk Seri Hamzah itu adalah sesuatu yang boleh saya anggap sebagai yang tak seharusnya berlaku, tapi telah dilakukan, dan ini agak malang kepada blok pembangkang oleh kerana dengan sekelip mata Datuk Seri Hamzah telah terkeluar daripada pedestal ataupun tempat untuk berkesan sebagai ketua pembangkang. Dan ini tidak boleh terhenti di situ saja. Ada sesuatu dalam Parti Bersatu yang saya sebagai seorang agak lama juga menyertainya harus menyuarakan, iaitu perimbangan keadilan dan perimbangan keperluan sebagai pembangkang telah tidak dibincang. Dan saya sendiri telah memainkan peranan di mana sebelum pemecatan berlaku, saya mohon kepada Presiden supaya mereka berdua dapat bertemu di satu venue yang saya sediakan agar menzahirkan sentimen-sentimen dan juga perasaan yang tidak dapat diperolehi di tempat lain. Tetapi tawaran saya itu telah tidak diterima. Jadi sekaligus saya terpaksa meletakkan jawatan saya sebagai pengurusi jawatan kuasa peneguhan parti dalam soal menyemarakkan parti dan sebagainya, lantaran salah seorang daripada pencipta perjuangan itu ialah Datuk Seri Hamzah sendiri. Waima apa pun dalam perjuangan, seseorang mempunyai kekurangan, kelebihan dan juga kesederhanaan. Jadi lantaran nama parti itu bersatu, itu sangat tinggi nilainya, dan ini telah tidak dapat diterjemahkan dalam menentukan cara resolusinya atau cara jalan keluarnya. Dan cara yang dikemukakan pada hari ini ialah membuang ataupun memecat timbalan pemimpin dalam parti berkenaan. Saya berharap Presiden parti mempunyai hendaknya satu rekoleksi di mana jasa-jasa timbalan Presiden itu jangan diketepikan begitu saja, dan melihat perkara ini sebagai untuk menghadapi cabaran pilihan raya ke-16. Dengan keadaan kini, kita agak tergugat dan ini akan makan masa dan sama-sama kita lihat ke mana ia pergi. Perikatan Nasional obviously akan terkesan lah. Semalam dia punya ketua penerangan dah bagi kata putus. Dia kata kalau Bersatu tak boleh settle dia punya problem, ataupun problem yang disettlekan itu tidak memuaskan, mereka akan cari diri. Saya lebih suka merumuskan pandangan saya kepada Bersatu. Yang PN itu PAS mempunyai banyak kemampuan lain dan mereka mempunyai banyak bahan serta sumber-sumber kepemimpinan. Saya menjurus kepada Bersatu sebab usaha peneguhan ini bukan sesuatu yang mudah. Ia perlu kerjasama semua pihak dengan idea pemupukan yang benar-benar adil dan nampak dijalankan. Terima kasih.